Bagi jarak sikit. Tempat ni sebab lepas ni nak halau di belakang. Lepas tu nak duduk balik ke tempat ni. Saya nak buat penanda. Mana awak punya majmuatul pula tu mana? Okey, turun tangan. Turun tangan. Okey, kumpulan 1. Sana sikit. Lagi. Oh. Pergi ambil yang majmuatul pula tu. Kumpulan 2. Sikit okey. Oh. Okey, ngam. Kita nak jarak macam tu. Macam kita nak senang robik. Yang 3 okey. Harus satu nak pergi lagi dan satu. Satu nak pergi lagi. Lagi. Okey, ngam. 2 pergi. Okey, ngam. 3 pergi. Jarak tu lebih kurang. Okey, dah. Situ je. Okey. Baik. Up. Dah. Okey. 5 sikit. Okey, ngam. 6. Mana sikit je. Selangkah lah. Okey, ngam. 10. Di sana sikit. 10. Cukap sikit. Lagi. Okey. 9. Buka sikit. Okey. 8. Buka sikit. Okey, ngam. 5. Buka sikit. Tak apalah dia tengah terlebih sikit tu boleh abang lalu nak rekod. Okey, kita ke? Okey. Boleh lah. Ini 5. Sini sikit 5. Dia. Okey, ada. Bismillah. Okey. Letak tempat. Betul. Letak kat situ. Nanti dia tahu macam dia nak masuk. Letak. Gitu. Okay. Sekarang ni 5 kumpulan ni pergi ke sana. So ketua dia akan arahkan masuk zak. Boleh? Kemudian 5 ni pergi sana. So tak ada lagi start dari sini. Boleh? Boleh dia jadi gitu. Lepas tu pandai-pandai lah masuk kalau jadi macam ni. Faham ke? Pesi? Faham? Awak duduk daripada sana 5 kumpulan. Kumpulan 6 sampai 10 dari sini. Lepas tu barulah dia masuk satu-satu. Zak jadi macam ni balik. Boleh ke? Faham ke? Okey, kalau faham, sila buat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Lepas baru dia masuk. Sak. 6 sampai 10 standby sana. Kita akan masuk setiap satu kumpulan. Pergi ketua dulu. Berkawat masuk ke sini. Baru nak ikut. Boleh? Bawah. Okey, saya aku pasang macam Faham tak tu? Faham sila. Dia fikir nak arah ke mana. Dia arah macam mana? Dia fikir dia suara. Dia tarik anak dia. Oleh Mizrah sini. Kita ambil sana. Asal tak boleh pergi dulu. Oh, jadi weh. Nasi. Sini. Sini lah. Dia masuk dalam tu kalau abang faham sekarang ni. Masuk dalam tu. terus mau akan cakap kan pasal jadi masuk dalam lepas tu baru start jam sini bos. Tempat ni sesuai dan kedua ada satu dan dua itulah